ambil pakai rumah Paling bego kambing, mampu. Kena tanduk kambing, kena tanduk kat kambing atas mata. Kalau nak melih pun tak luar, apa tak tahu rumah, ambil bego tahu rumah aku. Pada itu apa dah? Kambing pahantar deh kambing. Muju tak mampu ke, muju metar. Tak kena mandi dulu. Tengok sini, kita tak sejalan ni. Biasa, normal. Kita tak sewi duit kaya. Gini dia pegok kambing. Syahrul tak pernah pegok kambing sebenarnya. Hello guys, Syahrul here. Panas tau. Tahu lah bong netuk yang panas molek Saya tarik, oi pecah. Okay guys. Biasanya bila sebut pasal raya ni orang akan bagi duit raya. Betul? Biasa, normal. Kita tak sewi duit raya. Memandai ke Abah Syahrul ni orang kata nombor 1 peminat daging kambing. Abah Syahrul ni dia suka makan kambing. Tapi dia lama dah ada ayat nak makan kambing. Ingat kau boleh makan kambing. Syahrul pun kena juga sebenarnya. Tak kena okey, tapi Syahrul kena dulu sebenarnya. Ada orang ayat nak jual kambing. Ingat kau seka boleh lah beli kau Abah melih golek kau bakar kau dah. Tapi tiba-tiba orang hari tengok pasir. Orang hari. Tino. Kabur. Hai. Calo. Mana? Ni jatuh ha. Aku nak buat gapo? Nak kau gini mo. Tengok. Aku nak gapo? Guys, apa kata? Like dulu dia sini, masuk konten. Tengok no. Tengok lama nak tengok mu tu. Hello. Hai dulu. Hai guys. Nama kau apa? Orang tanya ni nama kau apa? Lah ni apa kata kalau kita surprise dekat Abah Syahrul kambing hidup 2 ekor. Kita ayat nak duit gaya. Let's go guys. Mari sini mo. Dak lah ni masalahnya. Kita nak transport ke apa? Kita nak bawa dengan apa ni? Mesti saya awak pelik deh. Sebab lah ni Syahrul duduk rumah tetua Syahrul. Rumah Syahrul lain. Ni kita nak pergi rumah Syahrul. Surprise ke Abah. Okay. Saya awak tengok kita bawa dengan apa. Let's go. Sebelum kita nak pergi pun kena we makan dulu kenyang-kenyang. Okay. Nanti jap lagi dia minta nasi rumah aku nanti. Lari aku. Biar makan dulu kenyang-kenyang. Gini dia pegok kambing. Syahrul tak pernah pegok kambing sebenarnya. Tiba-tiba hari raya beli kambing. Aku kejut tak aja pegok kambing apa-apa. Beli kambing. Gimana cara pegok kambing tak tahu. Tapi tak apalah. Niat kita baik di hari yang mulia, di hari yang raya, di hari yang bahagia, hari raya, hari. Kita nak buat hadiah lah untuk Abah. Okay guys, stay tune. Korang nanti tengok kita bawa kambing ni macam mana. Apa ni? Tengok lagi pan ni. Bawa gini ke? Kita sapa dah. Kambing pahantar deh kambing. Tapi Abah Syahrul tak ada lagi lah. Abah Syahrul tak ada lagi. Kita baik. Pose. Kecek mana kecek? Kecek? Hei awak. Kecek lah. Ya, dengar. Apa? Kita sementara Abah kita balik kerja, kita pergi letak dalam dulu. Okey. Nanti kita ambil lagi dulu. Kita hafal dah dua-dua. Kita pergi nak kena mandi dulu. Nak naik tahu mah. Apa kita masuk kaki je dah. Nak naik tahu mah dulu. Stay tune Okay guys. Dah ni macam Syahrul ayat Abah Syahrul tak ada lagi. Umi Syahrul pun tak ada lagi. Dah ni ada adik Syahrul ni adik ipar. Adik Syahrul ni terpakat dengan dia dulu. Kalau tak kopluk dengan dia, nak kopluk dengan siapa? Ni kita ingat buat apa. Kita tengok program ni.
Nak buat apa? Ini kan raya. Normal klise hangat dah kalau orang duit raya ke orang tua. Klise tak? Betul. Habis siap beli kambing jatuh untuk abah kambing tindung untuk Umi. Ha. Okey. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu rumah dah. Kali nak ngepek biar sekali tu ayam ngepek. Abang kan beli kambing. Memang boleh beli daging kambing hot frozen ke hot gapo, tapi jatuh kepada rugi lah pula beli kambing daging kambing gitu mahal lah. Baik kita beli kambing seekor-seekor gini. Baik kita beli kambing seekor-seekor gini nak buat gapo? Nak pego ke? Kita tengoklah Abah Harun nak buat gapo. Stay tune. Jom kita buat naik tahu rumah dia. Meh. Kita buat masuk kambing dulu. Masih masuk lah dah. Tipa aku bawa molek lah kambing ni. Jadi itu lah aku bawa tak sini mari. Ni baru mari. Jom. Tengok senang dia tak jalan lah. Cara dia dengar kambing ataupun lembu kalau tak sekung lah, kalau Kelantan ayat Kelantan panggil kalau tak sekung tak boleh pegang kambing, mampu. Kambing lembu kalau dia tak tahu ke, tak semua orang boleh pegang kambing, boleh pegang lembu. Aku takut dia mampu kan nak kakek kasih turut gini ni. Kau kan nak tahu? Cara dengar kita tahu itu ayat. Orang pegang kambing lembu ni. Faham? Kalau tak sekung pegang kambing, memang mampu. Ni aku takut mampu ke benar ni? Zeka nak gaya. Gaya lah kita. Kita tok sini dulu. Mana lah kita tambah mana ke, kita pergi ke. Lepas tu kita tunggulah Abah balik dengan Umi. Aku tak sabar nak tengok gambar reaksi Abah. Okay. Stay tune guys. Okay guys, sekarang ni kambing kita sudah berada di hotel 5 bintang yang Syarul membesar. Inilah kalau korang nak tahu rumah Syarul membesar. Bukan kambing ni membesar, tempat Syarul membesar daripada Syarul kecil ni. Okay, sekarang ni kita tunggu Abah dengan Umi Syarul balik. Kita tengoklah gapo reaction dia. Aku pun takut juga benar ni nak kambing duk tahu rumah. Kalau gapo-gapo mudah dah deh. Pakai mudah kan. Okay, sekarang ni kita tunggu dia balik. Stay tune. Sebab kita duduk dalam sliding cermin ni, kita duduk dalam nampak dia. Dia duduk luar tak nampak kita dalam. Kita tengok reaction dia. Dalam rumah. Selamat raya. Kamu pada rumah ni? Selamat raya. Mana kamu pada rumah ni? Begok boleh lah. Abang nak kambing Oh meleh. Patut ni boleh meleh ke? Pada dua-dua yang ada ni. Yang kawan dua ni. Kalau nak buat meleh pun tak luar. Apa tak tahu rumah. Habis begok tahu rumah aku. Dak begok lagi. Ada mi. Demo. Ada ya kata awak nak tahu rumah baru abang. Tanah boleh luar letak tak rumah. Ada mi. Begok. Aku suruh gila apa ni? Begok gila. Ada. Begok gila. Yo ni dia kata awak nak tahu rumah baru gitu sikit. Ada. Begok gila. Pada. Sorry. Tak mana? Sudah. Dia apa ni? Api cuma baru yang kena mok. Waktu gerak. Gila. Nanti dulu. Kambing ni tak apa. Tak apa. Baru apa? Abah Nak pego ke? dah ikat abah. Abah tak nak makan ke nak gapo ni tak abah. Kalau nak meleh tak ada baru. Meleh. Meleh. Tu yate abah ni tin untuk ni ha. Tin ha. Dak. Abah meleh. Ada mana? Ada. Dia cara ikan meleh nak buat barbecue ni. Kan meleh tak marah lah. Kalau meleh tak marah, meleh. Benar nak beli pasir ni sampai ke benar. Dia pasir takut boleh anak boleh meleh. Cari lah bulat dah bayar. Tak ada marah lah ada meleh. Bruh. Aku dah kata gapo dah. Bagus. Ada. Cari itu. Cari orang meleh. Siapa ada meleh? Siapa ada meleh? Cepat. Malah dia nak barbecue. Habis tu. Habis Mia. Boleh. Nak barbecue pak. Nanti panggil dia. Bah, makan rumah. Oh, makan api ngomong lah pada sangat masuk rumah. Tempat taruh bubuk ada buat tahu mah. Tu begok ni. Patah nak meleh ni. Nak buat apa? Ikut tu golek Kata dah. Sani ada sebut dah golek, bakar, hati rejek je. Tak ada jalan. Lah kambing golek. Golek tak ni. Kepala dak ni kepala. Kalau tak ni kepala. Tak ni kepala ni. Musuh bah.
Shampoo lah sikit. Oh, nak pakai shampoo lah sikit. Bukit bah, hari raya ni. Ambil dah, Abang ambil. Ambil. Hari raya, orang duit raya biasa dah pada. Kita kambing raya. Hari ni kambing raya. Sorry. Pak, tambah boleh lah. Pak, nama ni. Tadi hari ni esok. Ada. Phone ni 55 dah bah. Esok. Nak ngarik dah. Esok boleh. Boleh semua dah. Lepas tu tak ada marah ni? Tak ada. Tak, konten hari tak ada kena marah hari ni. Aku tak ada kena marah hari ni. Aku yang aku tak ada kena marah. Ya. Okay. Terima kasih. Bah. Nanti malam ni nak apa banyak ni golek dah. Lepas tu nak panggil apa nak? Ikut. Panggil ramai lah. Panggil orang lah. Cukup lah. Dua tu cukup dah panggil orang. Oh, belanja dah. Apa lah ayah. Orang ayah pula dah. Awak ayah banyak. Jangan balik ayah legut tu sudah. Okay guys. Itu saja konten Syahrul pada hari ini. Konten kita beginilah konten kita. Nak buat gana dah. Sebab tu reaction Abah. Kita tengok dah reaction Abah dengan Syahrul. Okay, kita jumpa next content guys. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. AI yang lain juga. Yang mana belum support, boleh support. Teruskan support. Terima kasih tanpa korang siapa Syahrul. Terima kasih banyak-banyak guys. Selamat Hari Raya Mak Azai Batin. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okay guys, video ni belum habis. Bukan belum habis. Syahrul nak tunjuk nak siapkan satu video ni. Tengok dapat penyakit kena tanduk kambing. Kena tanduk kat kambing atas mata. Itulah tanduk kambing hak jatuh. Tak panjang tu tanduk kena atas mata. Nak siapkan satu konten guys. Yang mana korang boleh subscribe. Yang mana belum tak nak kecek sakit, pedih, senuk atau ada belakang serah ni. Drop komen banyak-banyak guys. Nak suruh saya buat konten apa lagi. Komen banyak-banyak. Subscribe guys. Terima kasih banyak-banyak support Syahrul. Assalamualaikum.